Alright, Azura sekarang dekat Melaka. Ada satu testimoni hebat tentang Shirutto berkenaan dengan sinus. Okey, Jad, tunggu Jad. Boleh tolong ceritakan apa cerita terbaru tentang Shirutto ni? Cerita dia, saya ni sinus resdung memang kronik sampai pernah operate polyps yang buang dalam ni kan. 15 tahun lepas kot. Lepas tu benda tu datang balik sekarang. Sebab doktor pun cakap benda tu akan datang balik bila kita tak jaga makan. Lepas tu tak pantang kan, benda tu akan membengkak balik lah dalam ni. So hidung ni memang dah lama blocking. Dua-dua ni, kalau kita sesama ataupun sejuk ataupun habuk, lagilah dia ni kan. Lepas tu masa kena sesama tu, upline datang, Zarina tu. Cakap dia kesian lah tengok kan. Dia cakap cuba Shirutto, dia cakap kan. Lepas tu order lah, order sekotak. Lepas tu try dah 15 secet macam tu, baru perasan dapat deria bau yang pertama kalinya, yang dah lama tak ada deria bau. Sampai dah lupa bau tu macam mana lah. Betul. Tak ada deria bau. Kalau macam anak tanya ni, tak ada, ibu tak ada bau. Tak payah tanya, ibu memang tak ada bau. Lepas tu korang kentut ke apa, memang ibu tak ada bau. Lepas tu tu pelik. Hidung aku dah ni, boleh bau busuk lah. Lepas tu tanya anak, korang bau-bau? Tak ada, mana ada bau. Lepas tu macam terdetik lah nak ambil cotton bud kan, nak korek dalam hidung ni. Lepas tu korek-korek bau lah. Tu cotton bud tu, ya Allah, sebenarnya hidung aku yang bau busuk. Tak tahu apa benda yang dalam ni. Yes, yang tapi dia tengah clean lah. Dia cleansekan benda tu balik. Tak tahu, mungkin resdung tu dia ada, tak tahu, kita tak tahu apa benda dalam ni kan. Tapi memang berbau macam benda tu hapak tau. Macam benda yang terperap tau. Yang dah lama sangat. Lepas tu, dan yang tak sangka ni blocking tu dah tak ada. Alhamdulillah. Kalau ni hujan, sejuk, aircon kereta memang terus blocking. Nafas memang pakai mulut je lah. Tapi sekarang Alhamdulillah, lepas 15 session you dapat cerita ni. Sekarang continue je lah. Clear. Dan dapat diri bau tu, tak tahu nak cakap dia punya syukur nikmat dia macam mana. I bet you makan pun dah ada rasa sedap. Betul. Dulu makan apa? Tom yum. Rasa macam makan kuah biasa. Rasa sama je, semua sama. Tak payah tanya lah makan ni, sedap-sedap makan. Tak payah tanya, sama. Oh my goodness, what a story. Lepas tu yang ni nak order lagi Shirutto lagi. Dah ada tu ni makan satu secet je sehari kan. Sebab fikir nak jimat pun ya kan. Yalah. Tapi sebab kita tak ada yang masalah kronik sangat, kita just makan satu je lah sehari. Tapi bila dah dapat result macam tu kan, rasa macam nak tambah je lah. Sebab ni husband pun, dia pun nak makan. Sebab dia pun sinus bersin-bersin. Wow, cantik lah. Thank you so much kali. Thank you.